Okey. Panas. Mak ai. Alamak, silap katanya saya ambil sana. Buat EFI boleh lagi cilok-cilok tak? Ini rapatnya. Lepas tu nak saya bawa kereta. Memang tak lah. Oh hell no! Hell no! Saya pernah naik Grab. Lepas tu saya tersangkut. Nak balik dari arah Cyberjaya. Lepas tu saya dekat dalam jam tu 15 minit je. Kan, tak bergerak-gerak lah. Saya rasa rimas. Rate naik. Kan, berpeluh. Sebab saya kalau boleh nak flow. Kalau boleh kena flow. Sidai panas macam ni. Isyang mat. Lagi-lagi pula saya pakai sweater ni. Masak. Okay, saya nak buka satu topik berkenaan dengan cara saya bawa motor lah. So, number one, mencelah macam ni. Okay, especially tengah jam bumper to bumper macam ni. Saya akan stay constant 40-50 lah. Slow macam ni. Cuba match flow of the traffic. Saya tak boleh nak speeding. Walaupun luas macam ni pun saya tak akan speeding. Sebab kita tak boleh nak jangka, tak boleh nak expect apa yang akan keluar daripada titik buta kita kan. Dan kita pun tak boleh nak predict sangat perangai kereta ni kan. Tengah elok cruising lane kanan, tiba-tiba alamak terdapat exit kan, dia belok terus, sak, potong. Tak tahu ada motor tengah split lane. Anaya mat. Siapa salah kat situ kan. Kalau ada dashcam tak apalah. Tak ada dashcam, boleh lah spin cerita. Ada VIP ke? Oh iyalah. Tapi kalau tak ada aduh. Siapa cok? So cambung pula. Sambung cerita tadi. Saya nak bagi tahu korang cucuk rapat macam tu pun memang takkan ke mana. Lagi bahaya dia lah kan. Kalau tiba-tiba saya break, saya ada ABS kan, boleh terus cengkam, terus stop. Yang belakang dia tekan break, lock tayar, langgar saya. Lepas tu yang belakang dia langgar dia pula. Parah men. Sebab tu kena ada jarak. Tak minta banyak pun kan, just jaga bagi jarak selamat. Sebab cara riding saya memang santai, 80, 70, under 100 lah. Kalau lebih 100 pun nak overtake lori. Tu je. Ada satu masa tu saya nampak ada pakcik ni, dia dah tailgating saya. Dah cucuk belakang saya lama sangat. Lepas tu lepas dia potong saya tu, saya nampak dia tengok side mirror kejap. Lepas tu dia geleng-geleng kepala. Alamak. Saya tahu pakcik nak cepat, orang lain pun nak cepat. Saya pun nak cepat sampai. Tapi kalau boleh dalam cepat tu selamat. Dalam cepat tu cermat. Itu dia. Jeng. Pelik je. Weekday mesti clear kat sini. Smooth je. Tapi weekend ramai pula. Nak ke mana kan? IOI. Speaking of IOI kan, saya nak bincang something lah pasal mall ni. Ada topik lah guys. Sekejap saya isi minyak tu sekejap. Merecik hawa. Baru-baru ni saya dapat tahu diorang nak buat fasa ketiga mat. Ui, what the heck? Tak cukup besar lagi ke? Saya still akan choose Alamanda web, tempat childhood saya tu. So saya rasa lepas pandemik buka dia punya lockdown, boleh keluar kan, saya ada datang lah apa ni, Alamanda MPH. MPH dah tak ada. Mak ai. Dah datang tengok bowling dah shutdown. Dia orang dah buang. So saya rasa macam alamak kan. Dah tak ada hiburan dah. Jadi sebelum Nandos tu ada, dia satu pathway tau nak ke panggung wayang tu. Sebelum masuk panggung wayang tu ada arcade tau sebelah dia. Itu yang paling best tu. Jadi lepas MPH buat comeback, diorang tambah pula pusat bowling baru. U-Bowl. Kalau diorang buat comeback, letak arcade kat bawah tu, memang OP gila lah kan. Tak payah pergi IOI lah, lepak situ je. Satu sebab Alamanda size dia moderate lah, memang nice lah untuk walking distance. Tapi kalau IOI tu, tu macam buat marathon mat. And then yang ramai lupa highlight,
pasal Alamanda ni dia punya escalator memang sangat-sangat trolley, wheelchair friendly. Air tak ada benda tu. Kena naik lift. Lift lah nak tunggu satu tu nak sampai lantai dia berapa minit mat situ. Dah tunggu 15 minit tahu-tahu penuh. Kena tunggu lagi satu. Payah lah. Okay, rider akan termenung dalam 3-4 minit. Dia tengok muat ke tak muat. Dah dia buat decision. Hehehe. Alright guys, so setakat ini saja video untuk hari ini. Thank you guys for watching. Thank you all for the support. And remember guys, ride safe, be smart. Go Ken Melon, signing out.